Letakkan taruhannya dengan jelas. Kita tidak boleh dapat luas tepat daripada tepi melengkung hanya dengan darab dua jarak lurus. Jadi macam mana nak dapat nombor tepat? Bukan agakan. Bila satu sisi bentuk kita melengkung, simpan dahulu plot tebing sungai itu, kita akan kembali dan selesaikannya sebaik sahaja kita ada alatnya. Berhenti sini dan tanya terus. Jika kita hanya percaya segi empat tepat dan segi tiga, apa rancangan kita untuk tepi melengkung yang bergelombang? Potong kepada jalur-jalur. Potong jalur di bawah lengkung kepada beberapa segi empat tepat sama besar dan jumlahkan luasnya, kita dapat nombor hampir dengan luas sebenar. Tapi lihat jurang di atas setiap jalur, ia belum tepat lagi. Sekarang jadikan jalur semakin nipis, jurang itu hilang dan jumlah semasa terkunci pada satu nombor tepat. Nombor yang tetap itulah luas sebenar di bawah lengkung dan itulah idea sebenar di sebalik alat baharu ini, kamiran tentu. Kita nilaikannya cara pantas. Cari anti terbitan, gantikan nilai atas, gantikan nilai bawah, tolak dan ia sepadan dengan jalur-jalur itu setiap kali. Masuk ke rak, kamiran tentu, anti terbitan dinilaikan pada had atas tolak had bawah. Perhatikan apa yang berlaku bila lengkung itu turun bawah paksi. Segi empat tepat terbalik ke bawah paksi, jadi jumlah yang kita dapat itu negatif. Itulah kamiran tentu berlaku jujur tentang arah. Tapi luas yang sebenarnya kita ukur di tanah tidak pernah negatif, jadi kita ambil saiz nombor itu, bukan tandanya. Masuk ke rak, bila lengkung turun bawah paksi, luas ialah magnitud kamiran itu, bukan nombor negatif mentah. Keluarkan plot tebing sungai itu, masa untuk selesaikannya sebenar. Tutup lingkaran itu dengan jelas, gunakan alat yang sama tepat pada sempadan sungai sebenar dan bukannya agakan mata, jurukur kini ada satu nombor tepat untuk plot itu, tanpa pembaris dan tanpa baki segi empat tepat, hanya luas yang tepat. Bila sempadan itu lengkung di A and garis bersama, cari dahulu tepat di mana mereka bersilang, itu menentukan di mana kita mula dan berhenti, kemudian ia sentiasa atas tolak bawah, diambil antara dua titik persilangan itu, tiada lain. Masuk ke rak, luas antara lengkung dan garis, atas tolak bawah, diambil antara titik persilangan mereka. Lengkung I sama dengan X, kuasa 2 tolak 4, tertakrif untuk 0 tidak lebih daripada X, tidak lebih daripada 4. Bahagian A, nilaikan kamiran tentu bagi Y berkenaan dengan X, dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4. Bahagian B, nyatakan luas rantau yang dilingkungi antara lengkung dan paksi X sepanjang selang yang sama. Cari anti terbitan dahulu, X kuasa 3/3, tolak 2 kuasa 2. Nilaikan pada had atas, X sama dengan 4, tolak 32/3. Nilaikan pada had bawah, X sama dengan 0. No. Tolak, kamiran tentu ialah tolak 32/3, semak tanda, Y sama dengan X didarab X tolak 4, iaitu negatif untuk setiap X antara 0 dan 4, jadi lengkung terletak sepenuhnya di bawah paksi X, itulah sebabnya kamiran itu negatif. Luas tidak boleh negatif, jadi luas rantau yang dilingkungi ialah magnitud nilai itu 32/3 unit persegi. Bahagian A. Kamiran tentu bagi X kuasa 2 tolak 4 dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4. Ialah tolak 32/3 negatif kerana lengkung terletak sepenuhnya di bawah paksi X pada selang ini. Disahkan oleh Y sama dengan X didarab X tolak 4, iaitu kurang daripada 0 untuk setiap X antara 0 dan 4. Bahagian B. Luas rantau yang dilingkungi ialah magnitud nilai itu 32/3 unit persegi.
Cari luas rantau yang dilingkungi antara lengkung Y sama dengan X kuasa 2 dan garis lurus Y sama dengan 2 kait. Cari dahulu di mana mereka bertemu. X kuasa 2 sama dengan 2 karsek memberi X sama dengan 10 atau X sama dengan 2 bertemu di 0,0 dan 2,4. Semak yang mana di atas. Pada X sama dengan 1, garis memberi 2, lengkung memberi 1. Jadi garis terletak di atas lengkung sepanjang selang ini. Kaedah 1, cara terus. Ambil atas tolak bawah, 2 kelas tolak X kuasa 2 dari 0 hingga 2. Ini memberi 4 tolak 8/3 iaitu 4/3. Kaedah 2, semakan bebas. Segitiga di bawah garis mempunyai luas 4. Luas di bawah lengkung ialah 8/3 dan 4 tolak. 8/3 turut memberi 4/3. Kedua-dua kaedah bersetuju tepat. Lengkung I sama dengan X kuasa 2 dan garis Y sama dengan 2 rad bertemu di 0,0 dan 2,4 dengan garis di atas lengkung sepanjang selang itu. Luas rantau yang dilingkungi ialah 4/3 unit persegi, disahkan dua cara. Secara terus dengan mengambil 2 kas tolak X kuasa 2 dari 0 hingga 2 dan secara bebas dengan menolak luas di bawah lengkung 8/3 daripada segitiga di bawah garis 4. Plot tebing sungai melengkung itu tanpa pembaris, tanpa agakan mata, terhasil tepat 18 kerana sempadan melengkung adalah tepat masanya kita gunakan alat ini. Setiap kali diminta menilai kamiran tentu, mencari luas di bawah lengkung atau mencari luas rantau yang dilingkungi oleh lengkung dan garis atau dua lengkung, cari dahulu anti terbitan, kemudian nilaikan pada had atas tolak had bawah. Jika nombor itu negatif, rantau itu terletak di bawah paksi X. Jadi luas sebenar ialah magnitudnya. Dan jika lengkung itu menyilang paksi di dalam selang, pecahkan dahulu kepada bahagian dan ambil magnitud setiap bahagian. Jika rantau itu terperangkap antara lengkung dan garis, cari di mana mereka bersilang untuk had anda, semak yang mana di atas, kemudian ambil atas tolak bawah. Teknik yang sama ini digunakan semula oleh 3.4 untuk mencari isi padu apabila luas yang sama itu diputarkan menjadi pepejal.